Korang nak tahu tak kenapa aku tak suka motor ni? Aku nak bagi 3 sebab kenapa aku tak suka motor QJ Motor SRK 250R ni. Jom aku bagi tahu. Sebab yang pertama, aku tengok design motor ni. Punyalah cantik, punyalah sporty, punyalah garang. Macam mana motor QJ Motor ni boleh buat motor yang cantik macam ni? Itulah yang tak suka. Yang aku paling tak suka sekali, kenapa motor ni boleh dapat winglet? Dah lah dia bagi motor ni winglet, lepas tu dia bagi pula exhaust macam aftermarket ni. Kau dah tak payah susah-susah dah nak cari motor yang exhaust yang design macam ni. Yang aku pelik sekali, dia bagi pula motor ni swing arm aluminium. Mana korang nak jumpa swing arm aluminium ni dekat motor yang lain, 250 lain? Sebab kedua, kenapa aku tak suka dengan motor ni. Weh, QJ Motor, kenapa kau bagi motor 250 harga dia 10,500 je? Ha? Kau nak sedekah ke apa ni? Murah gila. Sebab yang ketiga, untuk SRK 250R ni, stok dia banyak sangat. Ready stock. Aku pun naik menyampah lah tengok motor ni. Dah banyak sangat. Harga pun murah, rupa sporty. Apa lagi korang? Cepatlah beli. Korang tanya aku pula, kenapa aku suruh korang beli? Sebab aku tak suka lah aku suruh korang beli. Jadi, korang tahu nak kena buat apa kan? Kalau nak tanya pasal motor yang aku tak suka ni, korang tekan je service note dekat bawah. Kita jumpa dekat DM. Ciao.